Kursus pendek kedua, soalan penerangan tingkatan 442. Subtopik, inertial, momentum, jatuh bebas, impuls dan daya impuls. Soalan penerangan 4 markah. Tiap-tiap tahun cikgu dengar orang kata, oh susah, tak boleh, tak erti. Lain senang. Cuma yang ni lah. Saya faham, saya tahu. Tapi bila tulis, tak dapat 4 markah. Selalu dapat 1, dapat 2. Cikgu cakap ini tak kira markah. Yang tu tak tu. Jom, hari ni kita tengok contoh-contoh soalan dan kita belajar macam mana nak tulis dengan betul. Jom. Soalan pertama, pemakaian tali pinggang keredah merupakan ciri keselamatan dalam kereta. Kita kena fikir, apa hukum fizik yang berkaitan dulu? Jadi ia berkaitan dengan inertial. Jadi kita kena beritahulah. Jom kita tengok markah je. 4 markah. Yang pertama, bila kamu jawab soalan macam ni, kena ada kesinambungan. Jangan tulis sini sikit, sana sikit. Dan ini bukan soalan tulis ciri-ciri. Okay? Dia suruh terangkan. Jadi kena logiknya kena berkaitan dan ada kesinambungan. Jom kita tengok. Apabila brake ditekan sengaja, secara mengejut, kereta akan berhenti. Tapi tubuh badan kita akan cenderung ke depan dan terus bergerak. Okay? Jadi dia kaitan dengan inertia dah. Inilah definisi inertia. Dan dia gunakan definisi itu, dia kaitkan dengan soalan. Yang kedua, dia terangkan keadaan ini disebabkan oleh inertia. Dia beritahu apa kaitannya. Okay? Yang ketiga, jadi tali pinggang dia mengenakan daya luar bertentangan dengan inertia. Jadi dia dapat menghalang dia daripada terbuang ke depan. Jadi kamu boleh tengok kesinambungan antara jawapannya. Soalan kedua, pelancaran roket angkasa ke orbit yang dikaitkan dengan momentum letupan. Yang ni selalu student biasanya selalu keluar dalam soalan exam tingkatan 4 pertengahan tahun ataupun akhir tahun. Sebab soalan ni tak banyak soalan yang boleh tanya masa tingkatan 4, tak banyak pilihan. Jadi ini salah satu soalan paling famous lah. Jom kita tengok. Jadi kalau kamu tengok dalam roket, okay, dia tak guna minyak, dia tak guna bahan-bahan api yang lain. Dia gunakan antara oksigen dengan hidrogen. Jadi apabila oksigen dengan hidrogen dia bercampur dan dia bakar, dia dapat menghasilkan tenaga haba yang banyak. Okay? Dan juga dia mesra alam. Sebab bila dua gas ni dia bercampur dan menghasilkan haba, yang produk terakhirnya adalah air. Kalau dalam chemistry dia adalah air. Jadi dia tak akan menyebabkan pencemaran. Sementara itu dia menghasilkan tenaga haba yang sangat banyak. Jadi ilmu ni juga boleh digunakan dalam soalan modifikasi kalau ditanya. Yang kedua, gas exhaust yang panas hasil pembakaran dikeluarkan daripada muncung roket dengan kelajuan yang sangat tinggi. Gas exhaust. Gas exhaust dia bukan sikit tapi sangat banyak. Jadi bila kamu tengok satu video roket pelancaran, dia akan menghasilkan banyak gas dekat bawah. Jadi inilah letupannya. Satu benda yang ke bawah, satu benda akan ke atas. Jadi momentum jadi bila dia gas ni dengan kelajuan yang tinggi turun, dia akan menghasilkan momentum ke bawah, maka roket ni, badan roket ni akan menghasilkan momentum ke atas. Jadi nampak? Itulah penerangan dalam 3 dan 4. Perlu tak mesti menyatakan prinsip keabadian momentum? Ya, mesti menyatakan prinsip keabadian momentum, maka roket akan memperolehi daya tujahan yang menghasilkan momentum ke atas. Soalan ketiga yang berkaitan dengan jatuh bebas. Seperti yang saya kata minggu lepas, bukan minggu lepas, khusus yang lepas, bila dia kaitan dengan jatuh bebas, kalau dia ada udara persekitaran, maka akan ada daya seperti rintangan udara untuk menghalangnya daripada menurun. Maka kita kena fikir, apakah faktor yang mempengaruhi? Jadi bila kamu buka payung terjun, kanopinya akan menyebabkan daya rintangan udara yang sangat tinggi. Nampak? Jadi tengoklah macam mana dia jelaskan. Apabila payung terjun dibuka sepenuhnya, luas permukaan penerjun bertambah mendadak, maka menyebabkan daya rintangan udara ke atas. Dan seterusnya. Rintangan yang besar ke atas, dia akan melawan daya graviti. Sebab daya graviti ke bawah, rintangan udara ke atas. Maka dia akan menghasilkan satu daya panduan ke atas dan menyebabkannya pecutan. Maka daripada dia makin laju, dia mengalaminya pecutan, jadi dia akan memperlahankan hal lajunya. Jadi bila dia akan turun dengan lagi perlahan, rintangan udara juga berkurangan, maka dia akan turun dengan satu hal laju malar. Maksud dia akan jatuh ke bumi dengan hal laju malar yang rendah dan selamat. Soalan ikut lajak. Yes. Soalan ikut lajak seperti baseball, lontar cakra, lontar peluru, sepak bola, soalan ikut lajak. Ataupun dalam bahasa Inggeris, dia panggil follow through. Soalan ni saya rasa selalu ditanya. Okay. Kalau ditanya, student tak boleh jawab langsung. Kebanyakan student tak boleh jawab. Kadang-kadang student akan ingat, ini berkaitan dengan daya impuls. Bukan. Ini berkaitan dengan impuls. Jom kita tengok macam mana nak dapatkan 4 markah ikut lajak. Jom kita mula terangkan. Dia kenapa? Teknik ikut lajak ni, dia buat apa? Dia memanjangkan masa sentuhan daya tersebut. Jadi, berdasarkan formula, kita gunakan formula untuk terangkan, peningkatan masa tindakan daya akan menghasilkan nilai impuls yang lebih besar.
Disebabkan impuls yang lebih besar, dia menyebabkan perubahan momentum yang besar, maka bola ataupun objek akan terbang dengan lebih jauh. Di mana kamu kena fikir, itulah tujuan mereka memukul. Tujuan mereka menggunakan cara ni. Dia nak bola pergi jauh. Soalan terakhir, cawan porselin jatuh dari meja. Ini berkaitan dengan daya impuls. Jadi daya impuls, kenapa dia pecah dan kenapa dia tak pecah di atas permadani yang tebal. Jom. Jadi lantai merupakan permukaan yang keras. Maka bila cawan ni jatuh, dia akan mempunyai masa hentaman yang pendek. Bila masa hentaman yang pendek, dia akan menyebabkan daya impuls yang sangat besar. Tapi di permaidani, dia tebal dan lembut. Bila dia jatuh, dia akan memanjangkan masa pelanggaran. Jadi bila masa pelanggarannya panjang, maka dia tak mudah dia akan mengurangkan daya impuls dan tak mudah pecah. Sebab tu, ada sesetengah sekolah, mereka akan mengadakan pertandingan melontar telur daripada tingkat 3 ataupun tingkat 4. Mereka akan tengok siapa punya telur tak pecah bila mereka letak. Jadi mereka bolehlah balut dengan benda. Balutlah dengan surat khabar, balut dengan plastik lah, menghasilkan payung terjun lah dan sebagainya. Dia sangat menarik lah sebenarnya. Dan bila dia jatuhkan, tengok siapa punya tak pecah. Dan terangkat kenapa. Sangatlah menarik. Jom. Soalan daya impuls ni dia ada banyak pattern. Bolehlah dia tanya pasal kasut, bolehlah dia tanya pasal lutut. Bila kamu lompat, dia turun, lutut kena buat apa? Lutut kena lurus ke, lutut kena bengkok. Jadi dia banyak sangat jenis soalan, tapi kena ingatlah dia mesti berkaitan dengan masa hentaman antara objek apa dengan objek apa. Jadi dalam kes ni, dia adalah masa hentaman antara cawan dengan lantai. Ataupun yang kedua ialah dengan permaidan. Dan kamu kena tahu hubungan antara masa hentaman dengan apa? Dengan daya impuls adalah berkadar sama. Satu naik, satu turun. Satu turun, satu naik. Jadi itu saja untuk hari ini. Jom. Jangan lupa kita akan ada course ketiga. Jangan lupa follow. Nanti terlepas.